Kita sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Buah tangan Allah. Saya mau. Kita selamat mendarat di Sultan Syarif Kasim II International Airport. Kita nak tunggu itu Ocu Paloh ataupun Fonda datang jemput kita. Siapa yang jemput kita? Honda Sinoconda. Kita sedang menunggu Pak Supir. Pak Supirnya mana? Ada. Pak Supir duduk di luar. Kita tunggu Najah dengan Mak Yi nak kucing. Baik. Oh. Su mana su? Su. Oh, su nak kucing. Su gila. Okey. Mari. Kita sudah sampai di Pak Supirnya. Yahoo. Selamat datang. Apa kabar? Ya, sehat. Bawa asisten ya? Bawa asisten. Siapa tu? Bukan. Bukan. Ya. Dari mana? Okey, kita tunggu dia orang sudah tunggu keretanya. Macam mana perasaan untuk pergi tengok tempat? Biasalah. Biasa, dia cucu lah. Cucu. Style ni dia biasanya dia nanti terunja. Excited nak tengok saya orang ni. Bos tu, macam mana tu? Tadi nak kena sikit lagi nak kena ni. Nak kena ni. Macam mana? Makan ke apa ni? Mak, ada dulu. Jangan itu lama yang nunggu nyanyi dia. Jus naga merah. Jus naga merah. Bila ni saya dah Ada kau pak selatik ni? Air? dua. Cari air dulu. Air. Tiga. Sampai dekat Jambatan Bosian. Jambatan Siak. Jambatan Siak Indrapura Purnama Riau. Oh ni ya. Beres saya tu. Beres itu tak beres lagi, tak habis lagi ni. Tu, Pak, saya tengok dia tak pakai helmet saya tu. Aduh. Ini apa ni? Helm. Bawa helm. Tidak pakai helm. Aduh, enggak pakai helm. Nanti ditangkap polisi. Tak takut kah? Raju ada belakang Raju lah. Pak Su ada belakang tu. Pak Su belakang. Pak Su memang pun polis. Itu masjid Agung. Itu Masjid Agung, Masjid Sultan Masjid Agung tu apa? Raya. Ha? Masjid
Masjid Raya. Masjid Raya, masjid besar lah. Masjid Raya besar ya. Okey. Itulah suasana Jambatan Siak. Jembatan apa Mi? Jembatan Siak. Jembatan Indrapura. Sri Indrapura Riau. Tak ada dah yang green yellow tu, tak ada. Tak ada. Kata bagi. Nanti sekali dengan dua teh. Nanti sekali. Ni banyak lagi ni. Naiklah ke situ. Ya, mana Honda? Belum. Balik lain. Cu, balik Cu, jumpa lagi Cu. InsyaAllah. Bila nanti jemput dah? Tanggal 22. Tanggal 22 jemput sini ya. Mantap. Ya. Kalau pandai ngapai saya. Kita berlayar ke pulau. Sampai dekat jeti Pulau Pedang. Ya. Pulau Pedang di rumah mana tu? Rumah Radi Parker. Saya kita puas dah tidur. Kita sudah sampai berapa minit berjalan ni tu? Ju. Dalam 30 minit je. Kita sudah sampai dah. Kita tolak sana waktu orang lebih. Masih sikit dah. Setengah jam lah. Mungkin saat ni pukul 7 suku kita gerak kot. Ni 7.42, 30 minit juga. Jauh 30 minit. Kau tak apa lah? Setengah jam. Setengah jam. Ya. Lari bot sikit je tu.
Begitu kita sudah sampai dekat rumah Radi Parker, jeti Pulau Pedang. Muka pun muka penat belaka dah. Kita mari ni berapa minit boh? Kita mari lebih kurang dekat sejak. Dekat dengan sejam. Ni. Daripada hotel tu sampai sini. Dekat dengan sejam. Kalau kira tengok pada liver tadi 40 minit ya. lebih kurang 40 ya. minit kita. Sebab ni ikut air. Ikut air tak Ikut laju arus. sikit, ikut arus. Kalau lawan aku biasa sejak suku sejak. Lambat sikit ya. Tapi tengok atas pun juga. Biasa 2 je. 2 je lawan arus. Lawan arus. Ombak kuat. Ni ombak comel. Linear air. Tapi ya 6 ben ni sobuk ni. Biasanya 200 ya. 200 ya cerita. Biasa 200 setengah kita. Beres cerita kita akak bagai dulu, kita pindah bagai ke atas jeti. Sudah sampai dekat darat dah, kita jalan tadi dekat jeti ni, kita mari sini. Lah ni kita tunggu siapa bengah? Kita tunggu Radi Parker. Dia nak projek ke? Ni saya kerja. Kita tunggu ni. Kerja. Meh. Radi Parker sudah datang belum? Dia nak ke sini lagi. Nak ke sini lagi, on the way. On the way. OTW. Hari lepas ni kita nak pergi ke rumah Hadi naik motor, Gojek. Ya, Gojek saya kita bagi-bagi betapa susah payah nak cari madu. Naik motor bawa bagasi. Depan belakang. Depan belakang. Tak kena buat naik motor, lepas tu heret kan duduk atas motor, lepas tu tarik naik atas motor, lepas tu ni tarik bawah skru gitu. Noyaknya nak dapatnya sekilo madu, 500 kilo madu, 1 tem madu susah je cerita. Memang madu tu ambil free atas pokok, tapi perjalanan nak gitu memang memenatkan, memang suka koh yang tinggi. Sebab itulah madu ni dia tak murah cerita. Gitu. Nanti kita nak pergi rumah Radi, kita tunggu Radi deh. Nanti sekejap lagi dia datang. Beres cerita. Ni kita bawa lagi kita dengan apa panggil? Gerobak. Pak kita panggil coli. Oh, ini beg kita pun sampai 1 kali. Sama-sama sampai. So kita sudah sampai dekat rumah Radi Parker. Lagi pun sudah sampai, kita pun sudah sampai. Alhamdulillah. Sampai sudah di rumah Radi. Okey, terima kasih. Oh, ini barangnya. Kita sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Oh, bang. Buah tangan Bang, Allah. Saya dari Thailand. Ni kena. Macam. Pernah sini bang? Pernah. Api. Eh, pernah. Satu kali. 3 tahun. Tiga tahun. Salman itu kan? Sama si Salman yang bawa bini.